Assalamualaikum semua. Sorry saya lambat sikit. Saya baru banking paper awak tadi. Okey. Nanti saya panggil seorang-seorang ke depan untuk ambil paper ya. Okey, Muhammad Hakimi. Nah, markah awak. Okey je, sikit lagi. Muhammad Amar. Tahniah ya. Full mark. Full mark. Okeylah, sebab semua orang pun makan tak terus sangat, saya cancel kelas hari ni. Saya balik dulu. Nanti tutup-tutup aircon tau. Kenapa dia lagi pandai dari aku lah? Tak boleh jadi ni. Tak apa. Tunggu kau. Aku tahu dah aku nak buat apa. Siapa ni? Buka je lah. Hello, selamat pagi Encik. Ini Encik Faris dari bahagian keselamatan Miao Bank. Kami kesan satu transaksi yang mencurigakan menggunakan kad anda untuk pembelian luar negara sebanyak RM2,499. Adakah itu Encik? Bukan. Itu bukan saya. Baik, kami perlukan pengesahan segera untuk sekat transaksi ini. Tapi sebelum tu, kami perlu sahkan maklumat akaun. Boleh saya tahu nombor penuh kad bank anda untuk kami buat pengesahan? Nombor kad bank 2023-883-2016. Terima kasih Encik. Sekarang kami akan reset akaun anda untuk keselamatan. Anda akan terima SMS. Sila bacakan kod OTP yang anda akan terima. OTP 000916. Baik, kami akan proses maklumat dengan segera. Terima kasih kerana bekerjasama dengan Miao Bank. Tak end dah. Baguslah Miao ni. Laju buat kerja. Ya, sama steady. Kena kau kali ni. Kena kau. Hello Koyum. Boleh jumpa tak petang ni? Tengah hari ke? Aku nak tak tolong sikit lah. Okay. Bye. Hai, kau ni kenapa Amar? Kau ada masalah ke? Sebenarnya duit aku dah kena curi dengan bank. Bank curi duit kau? Macam ni cerita dia Koyum. Kisah dia. A few moments later. Tengok ni Koyum. Lah kau ni, pandai atas kertas je. Benda macam ni pun kau boleh terkena. Dia ni sebenarnya orang yang nak scam kau. Dia dipanggil scammer. Dia ni jugalah nyamar-nyamar jadi pegawai bank kau tu. Apa kata kita pergi buat report polis dulu? Allah, kau nak pergi balik polis ke? Ish kau ni, relax boleh tak? Polis tu tak makan orang pun lah. Kita pergi buat keterangan dekat balai polis. Lepas tu pandai-pandailah polis tu buat kerja. Lagipun scammer tu takkan boleh lari. Sebab dia dah langgar Seksyen 420 kerana kesiasaan tentang penipuan. Dan Akta 588 Komunikasi dan Multimedia sebab dia menipu dalam talian. Contoh mata. Macam mana kau tahu semua ni? Kau dah lupa ke?
aku ni kan student law. Mestilah aku tahu semua benda ni. Dah lah, jom pergi balai. Abah, buat apa sini? Kau dah buat apa ni? Buat apa? Mana ada buat apa-apa? Oh, aku dah sampai sini kau tipu lagi ke? Kau ni memang nak kena lah. Kau cakap dengan aku. Abah, apa ni, Abah? Kau kenapa kau buat benda ni? Kenapa kau buat benda ni? Oh, Siapa ajar kau? Kenapa kau buat benda ni? dia yang bodoh lah, Abah. Tak ada. Dia kan Sekarang pandai kau- sangat. Kau dengan mak kau sama je. Dua menyusahkan. Abah pun sama lah, asyik busy kerja je. Tak ada. Sila komen.